Hai, saya Cikgu Rozel. Dalam episod ini, kita akan mempelajari persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan juga dikenali sebagai persamaan kunci kira-kira. Persamaan perakaunan ialah aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik. Persamaan ini boleh dikembangkan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Elemen dalam ekuiti pemilik ialah modal tambah untung bersih tolak ambilan ataupun modal tolak rugi bersih tolak ambilan. Untung bersih atau rugi bersih diperoleh apabila hasil ditolak dengan belanja. Maka, apabila persamaan perakaunan yang asas dikembangkan dengan mengambil kira hasil dan belanja, persamaan perakaunan yang terhasil ialah aset sama dengan liability tambah modal tambah hasil tolak belanja tolak ambilan. Setiap urus niaga yang berlaku akan menyebabkan perubahan kepada persamaan perakaunan. Tetapi persamaan perakaunan akan sentiasa seimbang. Mari kita lihat contoh soalan ala peperiksaan. Urus niaga berikut berlaku sepanjang bulan Januari 2013. 1. Bayar sewa kedai dengan cek RM700. 2. Jual barang niaga berkos RM900 secara kredit pada harga RM1,600. Dan 3. Bayar pembiutang dengan cek RM2,880 dan menerima diskaun RM120. Anda dikendaki menyediakan A. Jadual persamaan perakaunan mengikut format di bawah dan B. Kunci kira-kira pada 31 Januari 2013. Untuk memulakan jawapan, pelajar perlu menyalin format jadual yang diberi. Kemudian, masukkan nilai awal iaitu kenderaan RM52,000, tunai di bank RM12,000 dan jangan lupa modal RM64,000. Urus niaga 1, bayar sewa kedai dengan cek RM700. Kata kunci ialah bayar sewa dan cek. Sewa ialah belanja yang akan mengurangkan modal. Cek akan mengurangkan nilai di bank. Urus niaga 2. Jual barang niaga berkos RM900 secara kredit pada harga RM1,600. Kata kunci ialah barang niaga iaitu stok dan secara kredit yang merujuk kepada penghutang. Stok berkurang RM900 apabila dijual dan penghutang bertambah RM1,600 iaitu pada harga jualan. Perbezaan RM700 ialah untung. Untung akan menambahkan modal. Urus niaga 3. Bayar pembiutang dengan cek RM2,880 dan menerima diskaun RM120. Kata kunci di sini ialah pembiutang dan cek. Apabila pembiutang dibayar, jumlah ini perlu ditolak. Maka kita tolak RM2,880 dan RM120 iaitu diskaun. Pada lajur bank, tolak RM2,880 dan pada lajur modal tambah RM120 kerana diskaun diterima akan menambahkan modal. Setelah selesai, anda perlu menjumlahkan setiap lajur. Seterusnya, dapatkan jumlah aset serta jumlah liability tambah ekuiti pemilik. Pastikan kedua-dua jumlah sama. Seterusnya, kita pindahkan jumlah setiap lajur ke jawapan bahagian B. Kunci kira-kira perlu disediakan mengikut format yang betul. Kenderaan ialah aset bukan semasa. Bank, stok dan penghutang ialah aset semasa. Manakala modal di bawah ekuiti pemilik dan pembiutang di bawah liability semasa. Ingat, semak kerja sekurang-kurangnya sekali untuk memastikan semua kiraannya betul. Saya Cikgu Rozel. Selamat berjaya dalam peperiksaan anda dan jumpa lagi dalam SPM Top Tutor Prinsip Perakaunan.